mati, bangun, fikir, diri sendiri, halik agung. Iklik komen pun, hei akak, tak takut dosa ke? Ingat kawan-kawan, dia kurang rupa, jangan kurang ajar. Dia kurang harta, jangan kurang adab. Adab dicari, adab jaga. Barulah hidup panjang mulia. Tua dihormati, muda disayangi. Barulah harmoni dipandang orang. Belum habis lagi, masuk balik pay pula. Disiplin tu bukan setakat dengan cakap guru, tak bawa barang larang, potong rambut pendek. Tapi, disiplin tu ketetapan kuasa, amanah dengan tugasan. Patuh laksanakan. Kami janji, datang awal, balik dengan ilmu, ikut peraturan, tak perlu disuruh. Sebab apa? Sebab kita nak berjaya lah. Bayangkan. Kejap. Okey dah. Sebuah negara tanpa adab. Bayangkan. Lagi. Sebuah bangsa tanpa disiplin. Untuk hancur, punah bersaing. Kita adalah arkitek masa depan. Bukan perusaha warisan zaman. Lentor buluh biarlah dari rebungnya. Adab dan disiplin itulah asasnya. Ayo rakan, ayo kawalan, kita gempur minda lama, kita bina jiwa merdeka. Jadikan adab pakaian pribadi, jadikan disiplin benteng diri. Kerana kita generasi luar biasa. Sekian terima kasih kami ucapkan pada semua. Semoga kita semua berjumpa masa akan datang. Berjumpa masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my.